Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana sikit ada satu kesempatan kat sini. Bukanlah sikit nak isukan sangat pasal kereta ni. Cumanya ini adalah salah sebuah kereta yang paling Siki suka lah. Terus terang cakap, di mana kereta ni, apa yang kita buat kat kereta ni, korang tahu kan, punca itu hos cabut kan. Secara tak langsung kita angkat head. Sebab kereta ni pun capai berapa kilometer, agak jauh, dekat 300,000 kot. Secara tak langsung kita buat sekali dengan piston ring. Cuba tunjuk Jik piston ring kat sini. Ni piston ring dia. So piston ring lama kita dah tukar yang baru. Kalau korang tengok part tak banyak pun, macam metal gasket. Lepas tu dia punya valve seal, keraskan batu, intake manifold gasket, conduit bearing, mic. Selain daripada tu banyak part yang kita boleh pakai balik. Contohnya macam hose ni tak boleh pakai lah. Nampak Cik? Kita tak nak. Kereta ni sayang guys. Sayang jangan. Okey, dah Cik. Okey, apa yang Siki suka sangat, nampak Cik kan? Jelas Cik kan? Boleh kan? Apa yang Siki nak share kan, sebenarnya antara model enjin Campro yang paling sedap lah, dia ada di atas pada ni. Yang pertama, tengok sejarah dulu. Daripada Gen 2 Campro biasa. Okey, di mana menggunakan manifold biasa. So bila kereta Gen 2 ni, bila sampai torque dia jadi macam slow sangat naik. So secara tak langsung dia kena upgrade. Dia kena upgrade sistem. Dia menggunakan kereta Persona AIFM. Tahu supaya angin tu boleh ikut shortcut, supaya power dia tu dia capai. Bila RPM dah tinggi, dia drop kan. Dia pasang sistem AIFM supaya power tu dapat capai RPM tinggi. Okey, so baguslah. Lepas pada tu sistem tu ada masalah. Masalah bunyi kadang-kadang, betul kan? Siapa-siapa kereta Sagabela M ke, Persona ke, FL ke, FLX ke, ataupun Privé non turbo, memang akan ada masalah manifold. Macam Persona kan, memang ada masalah bunyi. Secara tak langsung dia buang sistem tu. Dia masuklah model enjin yang ada VVT. Ni sejarah, kita cerita sejarah. Secara tak langsung, Wan mana Wan? Wan tolong Wan tutup radio tu Wan. Kuat sangat lah. Perlahan sikit radio tu. Okey, secara tak langsung dia nak jimatkan, dia nak buang sistem power yang asalnya Campro memang enjin dia tak power. Bukan tak boleh laju, dia boleh laju. Dia boleh capai 200. Campro piang dia sampai 200. Betul ni? Betul ni 200 kan? Capai kan? Gen 2 kau demo sampai 200 kan? Sampai maknanya dia capai tu lambat. Bermakna kancil tu dah lama. Dah sampai kampung dia baru nak sampai 200. Tak bala lah. So dia buatlah sistem AIFM. Lepas tu dia kena update pula menggunakan sistem VVT. Di mana sistem VVT ni lebih kepada sistem penjimatan dan juga power lah. Nak kata power VTEC tu tak sampai. Nak kata power CPF pun tak sampai. Okey? Lepas tu barulah dia buat sistem CFE, sistem turbo yang pasang dekat Suprema S, Privé turbo ataupun Izora turbo yang biasa paip pecah dekat enjin oil cooler tu. Okey? Dapat kan? Okey. So untuk kereta ni Siki rasa kesempurnaan dia, enjin CPS pasang dekat Satria. Memang puas hati. Okey, so kalau korang nak tahu, untuk enjin CPS ni dia terpasang dekat kereta wajar. Ada Gen 2. Ada Gen 2. Lepas tu Satria Neo dan juga Izora CPS. Ni ada Persona. Kalau anda kata korang rasa Persona ada, nanti komen bahagian bawah. Kalau ada lah. Setahu Siki tak pernah nampak dan rasanya tak ada. Kalau ada bagi tahu bahagian bawah. Mana tahu korang punya kereta rare, ataupun korang dah tukar enjin, ni spek kilang spek kilang. Di mana body Satria Neo ni memang sesuai sangatlah untuk dia punya enjin. Dia menggunakan enjin 1.6. 1.6 tak ada tulis pula kat sini. Tapi Siki yakin model ni 1.6. Mungkin ada kot CPS 1.3. Rasanya tak ada kot. Mesti 1.6. Betul kan? Okey. Secara tak langsung guys, teknologi yang ada CPS tu sebenarnya dia ada dekat shim, hydraulic shim. Cumanya Siki dapat tunjuk daripada cam ni. Cuba tengok kat sini Cik. Okey, kalau korang tengok dekat cam ni, cuba tunjuk cam standard dulu. Ni cam standard. Macam Campro biasa,
Kempro Saga BLM ke Persona ke, dia cam dia macam ni je. Macam ni, bentuk dia macam ni. Kalau korang tengok CPS, cuba korang tengok. Tunjuk kat sini cik. Tunjuk kat sini. Nampak yang biasa tengah-tengah, ni ada kiri kanan ni. Dia ada tinggi, dia ada rendah. So macam mana benda ni beroperasi? Benda ni mati bang. Benda ni tak ada perubahan bang. Yang berubah bang, dia punya shim. Boleh nampak tak shim dia bagi atas ni cik? Cuba tengok pada atas ni. Nampak tak bentuk shim dia tu? Dia ada satu titik tengah dan jalur kiri kanan. Dah nampak cik? Lebih kurang macam tu lah. So untuk menggerakkan sistem tu, dia kena ada benda kat sini. Benda ni. Di mana ini adalah sensor untuk CPS. Bentuk dia macam ni guys. Bentuk macam ni. Sebab tu kadang-kadang kereta korang, kalau anda kata power tak capai, boleh jadi sensor ni bermasalah. Tapi sebelum korang nak tukar sensor ni, make sure korang scan komputer dulu. Kadang-kadang takut sensor tak rosak, wire putus ke, wire tercabut ke, soket tercabut ke, ataupun pressure minyak hitam melik kat sini, bocor. Tak boleh bocor sebab dia ada satu o-ring kat sini. Okey, secara tak langsung, cam profile dia berubah dekat shim. Bermakna kereta ni lebih kurang macam model VTEC, model Myvac, di mana dia bukan sistem macam VVTi. VVTi cam profile, bermakna dia boleh buka cepat, dia boleh tutup cepat. Tengok kalau dual VVTi, bermakna sebelah intake pun ada, sebelah exhaust pun ada. Kalau macam model macam ni, dia ada sebelah intake manifold, bermakna angin masuk sahaja, angin keluar dia tak ada CPS. Dia ada dekat bahagian intake manifold sahaja. Secara tak langsung, beza dengan VVTi guys, VVTi dia tutup buka cepat. Sebab tu orang cakap dia lebih pada sistem penjimatan. Dapat kan? Kalau nak kata power tu mungkin ada lah, tapi selagi mana sistem korang tak boleh ubah valve tu buka. Sebab tu orang kata VTEC, VTEC power, VTEC, VTEC padu tu. Sebab tu bang, sebab dia boleh paksa masuk angin lebih banyak. Di mana apabila valve boleh masuk banyak, angin boleh masuk banyak. Sebab tu, sebab model ni, itu salah satu punca model CPS ni, enjin dia rasa power tau. Rasa power dia rasa. Kalau kita contoh korang bawa RPM dah 4, dah sedap dah. RPM 4, RPM 5 dah sedap. Dia terasa. Perang tu ada lah kalau korang main sistem exhaust lah. Kalau standard mungkin tak pernah dengar. Selain pada tu guys, yang istimewanya enjin CPS ni guys, dia ada intake manifold Saga BLM. Ni, cuba tunjuk. Tunjuk skru tu macam ni. Ataupun korang duduk macam ni. Ataupun macam ni, korang situ. Di situ. Ataupun situ. Okey, tengok Okey ni. Okey, sikit pasang Tengok Okey, ni daripada lubang throttle body. Betul tak? Korang tekan minyak, ada pedal sensor kan, betul dia buka. Dia tak ada kabel tau. Model-model kereta moden sekarang ni, dia tak ada kabel minyak dah. So ECU bagi tahu yang kau kena buka. Berapa banyak korang tekan, masa tu lah. Sebab tu throttle body landing untuk Kempro wajib buat. Servis throttle body ke apa, buat throttle body landing. Supaya dia dapat buka tu sama. Berapa banyak korang tekan, throttle body ni kena berapa banyak buka. Dapat kan? So angin boleh masuk. Bila untuk dapatkan idling kereta ni cantik, penjimatan petrol, angin masuk, dia akan ikut jalan jauh. Dia masuk dalam ni, dia pusing. Dia pusing bawah ni, baru dia masuk ke ruang pembakaran. Dapat? Tapi tiba-tiba kereta ni nak power, dia akan ada satu valve kat sini. Sama je konsep sistem IFM. Cumanya sikit hairan, kenapa tak masuk manifold ni dekat Saga BLM? Persona. Hilang masalah bunyi dalam. Sikit, selama jadi mekanik kereta, sikit tak pernah lagi tukar benda ni, orang punya. Untuk model CPS ni. Tak pernah sikit tukar. Model ni. Maknanya bunyi ketukan dalam tu tak ada. Memang okey, tak tahu macam mana sistem dia ataupun benda ni. Teknologi ni bagus. Mungkin teknologi ni mahal lah. Teknologi sama je. Cuma dia punya bahan ni lah. Tak tahu macam mana dia buat. Memang tak ada isu masalah bunyi. So, yang bagusnya kereta ni, yang pertama, valve boleh buka banyak. Yang kedua bang, dia boleh shortcut. Butterfly, dia ada butterfly dalam ni. Dia ada butterfly. Angin boleh masuk, dia tak payah ikut jauh-jauh. Tak payah korang tekan banyak. Lagi jauh angin korang, lagi lambat angin masuk dalam sistem pembakaran. Kalau anda kata kita nak shortcut, korang bagi RPM tinggi, automatik valve, dia punya plate, butterfly dalam, dia akan tertutup. Dia tutup jalan jauh, dia ikut jalan shortcut. Supaya angin tu boleh cepat masuk. Sebab tu model CPS ni, kalau betul lah zaman ni,
contohlah sikit ada. Zaman diorang buat enjin ni, contoh lah. Sikit akan tambah lagi kereta ni CPS dual. Bermakna untuk intake manifold dia ada CPS, sebelah exhaust pun sikit nak ada CPS. Lepas tu kita masuk pula sistem turbo. Memang kereta dia berkokok bang. Daripada keluar kilang dia dah berkokok. Kuk. Memang uish. Tapi mungkinlah nak buat dah kereta ni dah kira limit dia dah bajet terbatas ke tak tahulah. Sebab ada lagi sistem yang lebih murah. So dia buatlah sistem VVTi yang ada dekat Daihatsu, Toyota. Sama je macam Honda. Honda pun pakai iVTEC. So I tu sistem Toyota. Tapi tak naklah cakap. Sama je BMW. Sistem cam juga, cam profile. Okey, nak bagi sedap. iVTEC. Sistem Toyota masuk sekali dengan sistem VTEC. Bermakna cam profile bermain, valve boleh buka banyak. Sebab tu sikit cakap Honda tu dah memang terbaik lah. Maknanya teknologi dia dah bagus. Tapi bagi sikit model macam ni, siapa-siapa yang menggunakan enjin CPS, sikit ingatkan siapa-siapa ada wajah CPS ke, Satria Neo CPS ke, Izora CPS. Izora agak kurang sesuai sebab body dia besar. Sebab engineer dah cipta enjin CPS pasang dekat kereta Izora. Bila tekan naik bukit tu terasa dia punya berat nak potong tu rasa. Bukan tak boleh potong, boleh. Tapi kalau kancil tu dia susah kat situ. Nak bagi tahu susah. Sebab tu dia buat CFE, sistem turbo, barulah bertenaga sesuai untuk body kereta. Tapi bagi sikit 2.0 lagi sesuai. Tapi tu tinggi pula bayaran insurans dan lotek dia secara tak langsung. So memang Proton cipta untuk rakyat dia lah. Bagus kat situ. So secara tak langsung siapa-siapa yang pakai kereta macam ni, make sure yang paling penting sistem air. Sikit tunjuk kat sini. Cik cuba tunjuk kat sini. Tunjuk kat sini sekejap cik. Tunjuk bahagian belakang. Okey, kalau korang tengok bahagian belakang ni, nampak ada paip ni. Ni paip water pump, ni paip water pump kan? Dapat paip water pump ni, nampak ada satu paip kat sini. Nampak? Okey, kalau korang tengok bahagian bawah ni cik, cuba tunjuk bahagian bawah ni. Dekat tangan ni, dekat sini boleh cik. Dekat sini nampak. Dekat sini nampak. Okey, nampak ni benda ni. Nampak tu benda apa tu? Okey, yang tangan sikit ni. Okey. Nampak benda apa ni? Okey, dia ada seketul ni. Dia melekat sekali dengan oil pump. Dia bukan melekat lah, dia duduk kat oil pump sana. Secara tak langsung, itu adalah sistem engine oil cooler. Bermakna kereta ni guys, walaupun tak pakai sistem turbo guys, tapi dia buat dah sistem engine oil cooler tu. Nak bagi tahulah enjin ni, kalau betul korang jaga kan, minyak original, sampai kilometer korang singkatkan kilometer, sampai 6 bulan, tak sampai 6 bulan, 5 bulan korang dah tukar, sistem air korang masuk coolant. Memang jaga terapi tau. Boleh jaga betul-betul. Sikit rasa kereta ni boleh capai 800,000 ataupun 1 juta kilometer, tak payah angkat head. Tak payah. Sebab bagus enjin oil cooler. Dia nak pastikan minyak korang tak mendidih, oil seal korang boleh tahan lama. Itu korang pakai minyak grade yang bagus, yang kesesuaian untuk kereta ni. Blok pun tak calar banyak, adaptif dia bagus, blok tak calar, piston tak rosak. Sikit yakin memang boleh lenjan, memang okey lah, memang tahan. Kereta ni sikit rasa kalau enjin ni jaga betul-betul memang okey. Siapa-siapa yang ada model CPS, pastikan sistem cooling sistem dalam keadaan cantik. Wajib kena ada coolant. Kalau boleh coolant tu pakai yang bagus punya. Jangan pakai coolant cat ayam. Sebab coolant cat ayam ni pakai 3 bulan bang, dah tak ada colour bang dalam tu. Itu buka tengok jernih warna coolant. Dah buka 3 bulan tengok lain. Asal warna karat je ni. Ambil jenama-jenama coolant yang bagus dan juga berkualiti, dan pastikan bukan yang fake punya. Sebab pasaran sekarang ni guys, dia tak boleh lari dah barang-barang tiruan ni. Hati-hati korang, termasuklah coolant, minyak hitam, minyak auto dan sebagainya. Pastikan tengok target-target harga. Kalau contoh benda tu dah 200, tiba-tiba korang nak cari RM80. Market 200, pengeluar website dia pun tunjuk 200, tiba-tiba ada orang jual, bang ni stok lama bang, memang original RM80. Korang pun percaya sebab sama katanya. Tak sama bang, memang itu manipulasi untuk korang kena. Tak apa, murah, sama je, tak apa, sumbat je. Jangan. Okey, kalau enjin korang beroperasi dengan cantik, pakai elok-elok. Cukup je. Law undang-undang dia masuk minyak,
ori oil filter tukar dah. Sistem coolant pastikan cantik. Kalau tak cantik, kereta ni ada kelemahan engine oil cooler yang sikit tunjuk tadi. Benda tu dia akan ada masalah tersumbat. Lagi satu guys, paling malang guys, kalau korang ada duit sekalipun, benda tu tak ada jual. Ada duit tak guna guys. Sebab benda tak ada. Bila ada, orang akan main harga. Kalau korang nak tahu benda tu, dia boleh servis balik. Tapi jangan hantar kat sikit lah. Sikit tak buat. Leceh kerja dia. Kalau anda kata sistem coolant korang cantik, jagalah elok. Jagalah elok, pastikan tak ada karat. Sebab cooler macam tu memang masalah. Okey? Cuma kalau korang jaga dia okey, tak ada masalah. Selain daripada tu, untuk kereta ni, so far okey je. Tak ada apa. Semua kita buat dia punya heat gasket, tukar valve seal, twister ring balik, skru-skru pun semua kita dah bersih dah ni. Skru ni sebelum proses pemasangan, make sure kena bersih ya. Make sure kena bersih. Lepas tu kita tengok kat sini jangan kurus. Nampak Dia tak boleh kurus. Pastikan letak grease sedikit, rubber grease ke apa letak. Okey? Alright, lepas tu pastikan ikat menggunakan ikat torque. Bermakna korang kena gunakan torque range. Sebab kalau korang tengok screw head dia panjang gila babi guys. Panjang gila guys. Jarang-jarang korang tengok silinder head screw panjang macam ni, melainkan kereta korang diesel. Nampak bezanya kereta ni guys. Korang tengok skru panjang guys. Tengok skru ni panjang. Tengok cik. Nampak panjang tu. Nampak jarak dia ni, nampak ni. Kalau andai kata kereta korang, lepas tu sikit bagi tahu satu sikit kelemahan. Untuk CPS, kalau andai kata bunyi shim, korang dah tukar mic tau. Korang dah servis OISAM, dah tukar mic baru, o-ring ni tak bocor. Lepas tu bunyi shim lagi. Kalau kereta Campro lain, korang boleh buka cam tau. Cam boleh buka, korang boleh pisahkan. Maknanya buka skru cam, kalau Campro biasa. Boleh buka skru cam, buka timing belt, kita boleh pisahkan. Tapi kalau CPS, kalau korang buka skru 10 ni, korang kena ingat, dia ada screw head kat sini. Screw head ni bang, dia terus pegang dengan casing. Casing ni, seketul ni yang korang tengok ni, sekali dengan screw head. Nampak screw head ni ikat atas benda ni. Nak tak nak, pomen kena angkat head kereta ni. Pomen angkat head, sebab dia terputus kat sini, tengok je. Tengok dah dia terputus gasket ni. Nampak ni head bawah, ni casing atas. Kalau nak buka casing atas ni, screw head kena buka. Ni. Screw head ni kena buka. Nak tak nak, head gasket dah jadi mangsa lah. Kena angkat head. Sebab tu andai kata kereta korang ada masalah bunyi shim semua, pastikan buka OISAM, tengok dulu bahagian bawah. Sebab nak patutnya tak payah angkat head. Tapi kereta ni, dia punya housing pegang sekali untuk buka cam. Dah jadi kerja pula korang kena angkat head, barulah boleh buat. Ingat, itu je pesanan sikit. So itu sahaja untuk video kali ni. Bagi sikit kereta ni okey, tak ada masalah. Tapi owner pastikan jaga elok-elok lah. Bila kita dah buat top overhaul macam ni. So andai kata ada kekurangan dan kelemahan video sikit-sikit, minta maaf. Yang baik semua datang daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.